Dalam kes 6 kotak tu, malam ni saya nak bagi tahu kan. Memang dia tunjuk pada saya 6 kotak. Malam ni saya nak bagi tahu. Nah, yang saya tak pernah bagi tahu. Banyak orang tanya saya. Kadang-kadang biasalah Johor ni tak ada isu lain. Kan, bila saya kelantang sikit, dia buka lah kan, cerita 6 kotak dan sebagainya kan. Saya tak heran kan. Saya dah lalui macam-macam dalam politik ni kan. Usikan itu saya tak heran. Tetapi saya rasa sampai masanya untuk saya kan bercakap benar. Sebab dah sampai agung pun you tipu kan, sampai agung pun you boleh bohong, apatah lagi rakyat kan. Dan saya nak bagi tahu malam ni kan, saudara-saudara semua, kalau yang dah buka cerdik, dah sedar, nampaklah Anwar ni berbohong hatta kepada Gajah pun kan. Tapi bagi saya, orang kanan dia sendiri kan, saya dah tahu lama dah dia bohong ni. Dalam kes 6 kotak tu, malam ni saya nak bagi tahu kan, memang dia tunjuk pada saya 6 kotak. Saya ingat lagi dia atas bilik tu, dia bagi tahu Nizam saya kena, maksud dia belum kena tangkap lagi lah. Lepas dia kena pecat 2 September. Sebelum 20 September tu, dalam salah satu hari saya tak ingat kan, dia bagi tahu Nizam kata dia ada 6 kotak ni, kalau saya kena sampai masa dia rasa dia nak boost moral orang, dia bagi tahu kita ada 6 kotak rasuah. Saya pun ikut lah kan. Tapi selepas berapa lama kan, saya tak pernah buka kotak tu, dia pun tak pernah bagi saya kotak itu. Cuma dia suruh saya, kata ini kotak ni semua rasuah ya, you kena umum. Saya sebagai panglima perang kan, saya tak question lah general kan. Saya pun buat lah, dia pun dalam jail kan. Jadi macam mana saya nak tanya banyak-banyak. Tapi saya tak tengok kotak tu. Tapi orang yang melihat kotak tu, orang yang menyimpan kotak tu, ahli keluarga dia juga bukan orang politik, bukan orang parti. Orang parti saya seorang je tahu. Anwar bagi amanah tu kepada saya je. Sebab tu kalau ada orang lain, parti lain, ahli parti lain yang nak mendabik dada kata dia tahu semua tu, bohong. Mereka tak tahu you tak tahu hujung pangkal lah you jangan cerita banyak kan. Saya nak Anwar yang jawab, sebab dia bagi tahu saya, dia tak bagi tahu saya dengan dia, ni antara saya dengan dia dan adik dia, arwah dah pun saya tak nak cakap tak nak sebut, bagi tahu nama saya tak nak sebut, tapi dia bagi tahu pada saya setelah saya dah round satu Malaysia cerita benda ni. Dia bagi tahu rupanya yang dalam kotak tu hanya satu kes yang banyak kotak saya tu apa habis, apa banyak kotak tu ada apa, isi apa, ada isi ada tetapi hanya laporan audit. Laporan audit kepada sebuah syarikat yang besar lah, satu GLC audit report. Bila syarikat tu besar, audit report dia banyak lah, itu yang jadi 6 kotak. But it's actually only one case, dan case tu pun tak dibuka pun. Jadi itulah Anwar bohong saya, supaya kan untuk kuatkan, bagi kredibiliti pada dia kan. Tapi dia sanggup bohong saya yang menanggung beban. Orang sekarang ni duk kata saya cerita 6 kotak, orang tak tahu asalnya itu ialah daripada Anwar yang suruh saya nak Anwar jawab. Kalau saya betul ke dia tak betul, saya sanggup sumpah pun kan, sebab saya tahu saya betul. Itu yang disebut pada saya. Dan ini saya nak ceritakan pada malam ini sebab saya rasa sudah sampai masa dengan apa yang berlaku dalam kes addendum di parlimen, lepas tu melagakan agung baru dan agung lama. Saya rasa Anwar has lost strike. Dia sudah dah lost credibility, habis dah lama dah kan. Sebab tu saya selalu sebut bersih bagi D selepas 2 tahun kan. Saya 2 minggu saya dah bagi F dah kan. Lepas dia angkat sumpah Menteri Kewangan tu saya dah F dah kan. So itu credibility dah habis. But now it's not only credibility, his legitimacy pun tak ada dah. He has to leave dan kerana pembohongan tu sampai sudah ke tahap agung. Jadi sebab itu saya selama ni saya tak nak sebut tentang pembohongan 6 kotak ni. Hari ni saya sebut sebab saya rasa sudah come to a stage to limit that we have to put a stop to Anwar. Dia dah melampau. He has crossed the boundary. So you cannot be the number one, the Prime Minister, and for the sake of this country you have to leave, you have to go. Ucapan utama daripada Datuk Muhammad Izam Mat Noor, abang saya. Kalau orang tanya sebab apa Cikgu Bat masuk, mula-mula dulu masuk Parti Keadilan Nasional. Masa tu tak ada lagi AMK ni, anak muda kunyit tak ada lagi. Masa tu Pemuda Keadilan nama dia, dengan sumpah keramat. Jujur saya masuk, saya ni bukan orang politik. Saya orang, walaupun keluarga saya semua keluarga politik, saya ni orang budaya, orang teater, orang silat dan aktivis belia. Izam lah punca dia saya masuk Parti Keadilan tu. Kan? Tapi bila dia keluar Keadilan, dia tak ajak saya, dia tinggal kat situ. Inilah indahnya hidup dalam negara bernama Malaysia. Dapat Perdana Menteri, seluruh Menteri Kabinet kaki kencing, tanya rakyat apa khabar, baik lagi. Negara kita dalam keadaan sangat tidak baik.
Kita diperintah oleh orang yang betul-betul tak tahu mentadbir. Anwar Ibrahim bangga benda-benda yang tak jejak bumi yang langsung. Ahli parlimen kita pun sampai. Saya persilakan ahli parlimen kita untuk mengambil tempat. Saya sambung balik. Selalu boleh fikir, Ji boleh fikir tak Ji? Seorang Perdana Menteri balik kononnya lawatan luar negara, panggil mesyuarat kabinet 5 pagi. Kau dah gila ke apa ni? Sebab dia sendiri tak tahu mentadbir, kilang kabut, negara jadi tunggang langgang. Saya sebut, dengar betul-betul sahabat. Dalam keadaan Anwar Ibrahim ni, ingat atau tidak, ketika Najib jadi Perdana Menteri, termasuk saya sekali ya, kita kritik Najib, kita kritik Rosmah, kita kritik semua. Azizah siap buat pernyataan media bahawa Najib bazirkan duit rakyat sebab bawa bini pergi ke luar negara, bawa anak pergi ke luar negara. Tapi hari ini macam mana? Anak ikut, bini ikut. Kalau ni bukan saya sebut, ini dalam Parlimen Malaysia minggu lepas, Dr. Zaleha, Menteri Wilayah mengumumkan bila ditanya oleh ahli parlimen kita. Ahli parlimen kita tanya, berapa banyak belanja Anwar Ibrahim pergi ke luar negara ni? Tak, sudah pergi ke luar negara. Habis. Sampai kita nak tolong senaraikan mana negara yang dia tak pergi, suruh bagi tahu dia pergi. Dia beritahu bahawa tahun 2024 44 juta digunakan untuk lawatan Anwar Ibrahim ke luar negara. Orang sini faham tak 44 juta tu macam mana? Anwar bazir, Anwar buang saja. Untuk apa? Lawatan ke luar negara. Tahun ini, itu okeylah setahun. Tahun ini, minggu lepas, belum sampai sebulan lagi pun. Belum sampai 2 bulan. Baru sebulan lebih. Bulan 2 tak habis lagi. Anwar telah membelanjakan 16 juta duit rakyat, duit poket kita untuk pergi melancong luar negara. Tahun lepas 44 juta, kalau belum masuk 2 bulan 16 juta, sakit tahun ini lebih daripada 50 ke 60 juta bakal digunakan pergi luar negara. Dia pergi luar negara, dia umum bilion sana, dia umum bilion sini. Tapi mana? Apa yang hasil dia? Duit masuk, tak ada. Yang diumum pengumuman pembohong. Hakikatnya apa? Hakikatnya ialah listrik naik, minyak naik, diesel naik. Bermula daripada bulan 6 tahun ini, minyak kuning, minyak tahun 95 tu pun akan naik. Cukai, segala bentuk cukai baru, LGBT, CGT, SST, semua naik. Malaysia adalah negara yang sangat kecil memperkenalkan cukai air manis. Tahu atau tidak, minuman kita memperkenalkan cukai minuman bergula. Dalam pada masa tu, kamu tak bawa balik, kamu umum, kamu tipu, tapi bila balik sini, jerut rakyat. Maka siapa yang bayar kendalikan negara? Duit gaji menteri sampai duit Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, ia dibayar oleh orang geri. Dia dibayar oleh kampung sedara. Duit kita dibazirkan oleh Anwar Ibrahim. Habis cikgu yang diumum bilion-bilion ni apa? Mana bilion? Kalau tak ada bawa bilion-bilion, sepatutnya mansuhkanlah cukai. Tapi tak mansuh cukai sebab apa? Perkenal cukai baru, jerut lagi rakyat, naik harga barang, tarik subsidi sebab dia gagal mentadbir negara ini.
dalam pada masa yang sama, saya bagi tahu bahawa apa? Orang asing yang dia jumpa, baguslah Anwar ni pergi luar negara, orang luar yakin menteri ni nak belajar dengan dia, Perdana Menteri Bahrain nak belajar dengan dia, Raja Bahrain nak belajar dengan dia, England nak belajar dengan dia, habis segala benda negara semua nak belajar dengan Anwar Ibrahim. Hasil dia apa? Diumumkan juga dalam Parlimen Malaysia umum. Malaysia mengalami penyusutan dana asing dalam BSKL, Bursa Saham. Pelabur asing tarik duit tak henti-henti. Tahun 2023, 22.4 bilion. 2023, dia perintah je 2.4 bilion orang asing tarik duit daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Tahun 2024, tahun lepas, tahu tak? Ini fakta, soal fakta. 4.2 bilion. 2023, 2.4 bilion. 2024, 4.2 bilion. Data terbaru minggu lepas umum dalam Parlimen Malaysia. Dan ahli-ahli Parlimen kita bangun, ahli Parlimen Gerik pun bangun, himpit tanya. Kenapa ahli-ahli Parlimen kita buat kerja? Walaupun dia peruntukan tak ada, semua benda dinafikan, dia bangkit, dia tanya dalam Parlimen. Akhirnya dijawab oleh Menteri. Tahun ini 2025 belum habis bulan 2, 3.5 bilion sudah dibawa keluar daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Maknanya tahun ni kalau tengok ni silap-silap boleh sampai 10 bilion duit dibawa keluar daripada Bursa Saham Kuala Lumpur. Baru 1 bulan lebih 3.5 bilion. Artinya apa? Subsidi tarik. Umum bilion-bilion. Saya tak nak cerita banyak, saya cerita tepung aja. Bulan puasa nak raya tepung. Bulan 12 hari itu tepung, subsidi kerajaan. Dibayar subsidi kerajaan, akhirnya rakyat boleh dapat tepung RM1.35. Siapa jual lebih daripada RM1.35, kerajaan tangkap. Jangan cerita subsidi minyak, subsidi tepung pun telah dimansuhkan. Dia seronok bawa anak, bawa bini berjalan, tapi akhirnya subsidi tepung, ada tempat tepung dah jadi RM2 lebih, RM3 pun ada. Tak jawab. Sini tepung berapa Ustaz? RM3 sekilo. Daripada bulan 12 yang lepas, RM1.35. Hari ni Anwar ni betul-betul, saudara, dia tidak tahu mentadbir sebenarnya. Anwar ni orang yang pandai bercakap, sembang kari, tapi akhirnya baru kita sedar dia ketimbang, kencing, tipu, sembang. Ini hakikat dia yang kita terpaksa berdepan. Dalam isu soal rasuah. Rasuah tak payah sembang lah. Rasuah jangan cakap lah. Anwar mendepani, Anwar pejuang lawan rasuah. Tema negara apa? Lawan rasuah. Tapi Anwar adalah bapa kepada segala kepala bapa rasuah. Cikgu cakap sedap. Saya Izam lawan daripada awal Tun Dr. Mahathir. Kami lawan Tun Dr. Mahathir. Sebab apa? Undang-undang Mahathir kejam, soal Mahathir ambil duit dan sebagainya. Kita lawan Daulah Badawi sebab apa? Oh, Khairi Jamaluddin tingkat 4. Kita lawan apa namanya ni? Najib Razak sebab 1MDB, sebab itu, sebab ini. Tapi Anwar, dia telah buat itu lebih teruk daripada semua Perdana Menteri. Punya gila babi.
Kita lawan nanti kenapa Atta Hasutan. Kita lawan Atta Hasutan. Nah. Tapi soal dia 22 tahun Dr. Mahathir Atta Hasutan. Anwar hanya perlu 2 tahun untuk lawan jumlah Mahathir guna Atta Hasutan. Hampir semua orang gelak dalam Facebook bukan siasatan Atta Hasutan kerana gelak. Teruk kerajaan hari ini teruk. Pegawai kerajaan, anggota polis pun ada yang ditangkap. Kenapa? Kerana komen dalam Facebook. Negara ini mula menuju ke negara Korea Utara. Kerana Korea Utara nama pemimpin dia Kim Jong-un. Kita ni Kim Jong-non. Abang Non jadi ni.